10 dinar tidak sama dengan 10 gram. 10 dinar dalam tangan saya ini bentuknya bulat dan dinar keluaran Public Gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan tuan-puan, berat 10 dinar ini ialah 42.5 gram. Ini pula 10 gram. Bentuknya segi empat dan 10 gram keluaran Public Gold ada dua design iaitu bunga emas dan juga typhoon. Kalau dikirakan 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar daripada 10 gram ini. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gold bar ini? Satu keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 2 keping 10 dinar cukup untuk tuan-puan buat deposit bagi rumah yang berharga RM500,000. 10 gram nilainya hampir RM6,000. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit bila tiba masanya untuk kita gunakan hasil tabungan emas. Tapi yang paling penting adalah untuk tuan-puan mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di Public Gold tidak dikenakan charge dan tiada komitmen. Tuan-puan hanya perlu konsisten menyimpan. Bagi yang belum memiliki akaun emas gap atau ingin membuka akaun untuk pasangan pun untuk anak, tuan-puan boleh rujuk pin video saya di profil. 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.